Inilah dia guys, skuter yang boleh kalahkan skuter-skuter lain dekat luar sana. Inilah dia, WD Moto Griffin 205 datang dengan banyak sangat jajan dengan feature. Kita sentuh sikit bab design dia. Korang tengok bahagian depan ni sama macam Aventa Nova 200. Cuma yang ni penambahan dia ada bagi winglet sikit warna pink buat color dia nampak pop out. Totally memang handsome gila bahagian depan. Kita tengok bahagian belakang pula guys. Korang tengok tak? Dia ada bagi sayap dekat belakang ni warna pink macam dalam cerita Train the Dragon tau. Lampu dia memang sangat futuristik, yang penting terang guys. Enjin dia memang bertenaga gila guys. Capacity enjin dia 198.8cc dengan output sekitar 19.4 horsepower dengan 17.5 Nm of torque guys. Memang padu guys. Bukan setakat handsome motor ni lengkap datang dengan full safety system. Depan belakang pakai dual channel ABS, ada traction control tau guys. Features ni korang tak dapat dekat skuter-skuter lain okey. Yang ni dia pakai meter TFT full color. Korang boleh pakai Kabit punya apps untuk connect dengan korang punya phone. And then motor ni juga dia ada front dash cam tau. Aventa Nova tak ada, QJ Motor pun tak ada. Design seat yang sangat menarik. Kalau korang tengok dia ada detailing dekat sini macam ala-ala carbon sikit. And then penting yang ni, dia ada backrest. Jom kita tengok bawah kompartmen dia. Untuk kompartmen ni muat untuk sebiji helmet dan barang-barang lain Yang ini lebih kurang macam AX200 dengan Nova 200 saja. Motor ni dia tak main-main guys. Korang tengok rajin tau, dia bagi sini macam wash carbon punya cover. Yang penting dia pakai dual shock absorber siap dengan sub tank. Warna dia ni memang buat kontra. Memang handsome gila guys. Walaupun motor ni dia pakai banyak DNA motor lain, yang penting guys dia bagi features yang sangat banyak, harga yang affordable. Itulah kelebihan motor China. Yang berminat jangan lupa tekan button apply now dekat bawah. Okey, cepat guys, cepat. Okey, kita jumpa dekat next video.